Assalamualaikum kak. Rojak special satu kak. Boleh. Dia rojak special dia macam mana kak? Banyak oh. Rojak special dia lebih sikit lah. Buah kita bubuh buah nanas, pelam, sengkuang, bidara, lepas tu jambu. Kita bubuh lebih. Semua lebih kan oh. Semua lebih kita bubuh. Semua serba 6. Makan 2 orang, 3 orang pun lepas. Belahok. Lepas tu belahok lah, tertandak lah. Kuah memang kita buat kuah padu lah. Allah Akbar. Kuah-kuah buat ke buat kuah beli? Kami beli, lepas tu balik adus sendiri. Balik hotel lain lah. Hotel lain. Pagi diikat, padu. Lepas tu atas dia kita bubur kacang. Sengkuang. Sengkuang, apple. Buka dari pukul berapa sampai pukul berapa kak? Buka daripada pukul 5. Kalau pukul 4 tu kami mai dah. Tapi pukul 5 tu siap semua dah. Ni kacang kan kita bubuh dalam dia dulu. Lepas tu kita bubuh kuah. Okey, ni kuah dia. Kuah dia kau. Kan? Menarik. Tu. Okey. Kuah kami tak kerekut nah. Kami hampa minta tambah pun kami tak ni. Tambah pun tak ada hal. Tambah tak ada hal, kami tak cah. Sebab saya hantu rojak kuah memang kena lebih. Ni kan macam ni sikit kita bubuh lagi. Boleh. Kita bubuh lagi. Lagi salut Free of charge. Free of charge nah. Tak tambah lepas tu. Okey, kacang-kacang. Tu kita tabuk kacang ni. Tabuk kacang ni. Ni cara special lah. Kalau tak special saya buah atas terus. Okey. Okey. Dah. Dia. Rojak special punya. Buah penuh pinggan. 3 kali kacang. Ya, tabur kacang. Okey, ni special punya lah. Kalau nak tambah kacang pun kita tak ni. Okey, macam ni berapa kak? RM10. Ini RM10 yang special lah. Kalau besar? Kalau besar RM6 je. Okey. Roti jala RM6. Lepas tu kami ada tu apa pakej combo, pakej kasih sayang, pakej mesra alam, pakej romantik. Nak review bagi tahu TV Makan.